Okey, sama-sama berjalan tu saya berhenti kejap di satu signboard. Namanya Bandar Raub, Bandar Durian Pisang King. Tak tahulah King dah hilang ke, ada lagi King. Okey, sekarang ni berhenti di perhentian agak-agak berapa kilometer dalam 20 kilometer kot. Menghala ke Bukit Fraser. Ke Fraser pun ada signboard dah situ. Okey. Rasa je lah, ni pertama kali datang kan. Tak tahulah, mungkin ni jalan menuju ke Bukit Fraser. Dah mula macam mendaki ni, banyak selekoh. Tapi arah ke Raub tadi kata 6 km lagi. Yang ni ladang-ladang Durian King. Tengok kanan dan kiri. Kanan. Okey. Itu mungkin Bukit Fraser rasanya lah. Agaknya tanah tu berawan. Sekarang ni di Bandar Pekan Teras. Hala ke Bukit Fraser sebelah kanan tu nampak. Jalannya lebih kurang naik ke Genting ataupun Cameron Highland. Nampak signboard tu. Jadi kita dah nampak simpang ke Bukit Fraser. Terus jalanan terus ke Bukit Fraser. 28 km dari simpang bawah ni. Okay, kiri kanan rasa lagi banyak pokok-pokok durian Pisang King. Oh, ni ada nama tempat ni, nama Tranum. Ni baru nak mula mendaki kat ni. Oh ya. Memang pokok durian Pisang King kiri kanan nampak. Sebut. Jalan dia selekoh. Banyak selekoh tajam. Okey, menuju ke Bukit Fraser. Ya, makin tinggi agaknya. Suhu di luar 25 darjah. Mungkin belum apa sejuk. Jalan nampak ada Kuala Lumpur. Mungkin jalan ni pintasan Kuala Lumpur dulu katnya. Ada hutan lagi. Tebal. Banyak juga nampak pokok-pokok buluh. Buluh kasar. Besar-besar selekoh tajamnya. Okay, nampaknya kita dah makin tinggi. Kita nampak ada kebun-kebun sawit di bawah sana. Ada awan di bawah sana. Bukan awan, baru lepas hujan. Nampak uap-uap air naik. Jalan masih basah. Lepas hujan ni. Agak sunyi petang ni. Tak berapa banyak kenderaan. Kita berhenti sekejap
di mana ni? Ke jalan tu air terjun Bukit Telaga. Ni satu daripada tempat menarik lah ke arah Bukit Fraser. Tengok telaga Bukit Telaga Bukit Telaga. Ya, jeramnya air dia sangat deras. Tempat ni sebenarnya tempat yang boleh melawat tapi macam kawasan tinggalan. Tak berapa orang nak datang. Oh, cantik air tu dia. Bertingkat-tingkat. Okey. Tengok seberang sana pula. Pun cantik sini. Air dia jernih. Berbatu. Mengalir di celah-celah. Tengok sekitarannya pun memang cantik. Okay, tengok ni ada macam ada gerai tapi macam dah lama tinggal. Ataupun tak pernah guna katnya. Ni mungkin hentian ni patutnya dapat dimeriahkan di sini. Tapi mungkin orang tak ramai kunjung kot. Ni mungkin tempat-tempat rehat saja ni. Buat duduk saja. Ambil angin. Kalau berani bolehlah camping sini. Ada air. Tandas ada sana. Ni masih terjaga lagi. Okey lah lagi. Tempat ni boleh duduk santai-santai. Sementara nak sampai ke Bukit Fraser. Okeylah, kita teruskan perjalanan ke Bukit Fraser. Okey. Perjalanan kita ke arah Bukit Fraser. Ya, kita melintas air terjun Bukit Telaga. Tak pernah sampai lagi ke sini. Ada air terjun sini punya. Sekarang tu nampak ada awan. Mungkin kita tutup buka. Tingkat jap. Sejuknya. Memang sejuk. Seronoknya ada awan. Dah masuk dalam awan. Sejuk. Tak payah pakai selimut. Selimut. Tapi di atas. Gitu. Okey. Kan nampak tu. Ada kabus lagi. Kan kita ni makin tinggi. Jadi kat jalan menuju ke Bukit Fraser ni macam kita dah buat U-turn. Tapi U-turn pun kita sebenarnya menaiki, sedang mendaki. Nampak tu. Kiri kanan ada hutan buluh. Buluh-buluh ni mungkin lah menyebabkan tebing-tebing ni macam kukuh. Ada kukuh di sini. Jadi hutan buluh ni sangat berguna lah di sini. Tengok kiri kanan. Ni ada di sebelah kanan ada macam aliran sungai yang kecil. Ada yang macam ada apa? Mata air. Sampai ke Fraser Hill. Tapi di sini ada satu mercu tanda. Fraser's Hill. Tu Okey, ada yang Fraser Hill atas lagi lah. Mana? Ada. Ingatkan tak ada. Itu mungkin private, kawasan private lah atas tu. Jalan. Okey, jom kita teruskan. Pengunjung-pengunjung lain
point. Okey kan, kita dah nak panjat ke kanan Bukit Fraser. Okey, sekarang kita dah mula nak mendaki ke Bukit Fraser. Bismillah. Apa ni? Jalan salah untuk naik saja. Oh, naik saja sini. Oh, sana turun tadi. Sini naik saja. Baru faham. Betul lah orang kata Bukit Fraser ni ada jalan naik saja dan ada jalan turun saja. Oh, tadi turun dah. Ni kita sedang mendaki 8 km lagi. Okay, jalannya cantik. Masih betar baru. Jangan risaulah, tak ada orang selisih. Sebab ni jalan salah. Terus tekannya mendaki. Oh, dia selisih tak? Selisih, selekor tajam. Jalan cantik. Baru utara kan ni. Okey, kita dah hampir dengan Bukit Fraser. Nampak kawasan ni sentiasa berkabus. Macam dalam filem kayangan. Nak naik ke alam lain. Mesti kena cuba ni pengalaman baru. Sebab jarang-jarang dah suasana sentiasa berkabus, berembun. Ni bukan musim hujan ni. Nampak ada titik hujan ni tepi-tepi jalan sentiasa basah. Okey, kita dah dekat dah dengan point Bukit Fraser. 1 kilo lagi. Tengok ni. Ni kabut agak tebal ni. Ni cakap-cakap ni keluar asap ni. Tengok ni. Nak sampai ke Bukit Fraser. Ini adalah pondok pengawal dia. Okey. Ada Catelia Cafe. Mungkin sajian di sini lebih sedap. Bukit Fraser, itu dia Bukit Fraser. Kita pun nak sampai. Dah sampai Bukit Fraser. Wah, sangat cantik. Kita nak cari parking. Di kanan kita ni ada mercu tanda. Selamat datang ke Bukit Fraser. Okey, cuba kita cari parking sini. Okey, dekat kotak-kotak domino ni. Stop dulu cakap apa. Kita jalan dari bawah ke atas. Nak payung ke? Mestilah standby. Bawa satu dah. Mana beg bang? Beg. Apa nak bawa beg? Mestilah kena bawa semua lah. Kita ni nak cek kedai makan tu. Tu. Ada kedai makan. Dekat dia dengan jalan. Letaklah. Nak ambil payung kat belakang dulu. Dia tak apa, abang keluar lah nak ambil. Payung bawa beg juga ke? Alhamdulillah kita dah sampai ke Bukit Fraser. Tadi kebetulan hujan ni. Tapi tak berapa lebat. Tapi masih lagi boleh melawat dengan keadaan yang lebih selesa. Kalau tak hujan lah. Okey, nampak sekitar sini memang kabus tebal. Okey, jom kita naik ke atas. Sampai juga sini Bukit Fraser.
Okey, hari ni kebetulan cuti. Ada berapa saja yang mungkin buka. Bahkan restoran-restoran ni agak tertutup. Okey, kita cuba jalan di tempat jalan kaki ni. Okey, di hadapan tu Balai Polis Bukit Fraser yang dibina pada 1919. Dia ada kelihatan orang melancong sini. Nampak tu, pakai payung tu. Itulah jam mercu tanda Bukit Fraser. Okey, nampak tu. Ada orang ambil gambar di depan jam Bukit Fraser. Dan di belakang tu adalah Taman Burung, rasanya Bird Interpretive Center. Dan di sebelah kiri adalah Puncak Inn. Siapa yang nak menginap di hotel ataupun resort sini. Dan itu ada restoran Katilia. Tengok sekitar dia. Jam ni sebenarnya adalah roundabout untuk ke Kuala Lumpur, Baru, Raub. Inilah persimpangannya. Okey, masih ada gerai-gerai jualan tepi jalan. Okey, masih ramai lagi orang kunjung sini. Okey, suhu di sini mungkin dah bawah 20 degree kot. Masihlah sejuk ni. Cepat ya jadi. Okay. Bawah ni padang apa Padang golf ke? Padang golf ni. Tu boleh kita makan apa yang segera-segera. Oh, ada banyak gerai-gerai cenderamata kat sebelah kanan. Sini ada gerai-gerai kecil. Nak makan-makan ringan boleh sini. Ada isi cendol. Oh, ada cendol lah. Nak rasa ke? Mi mamak. Mi goreng mamak. Dua. Basah. Duduk je lah. Naik-naik Bukit Fraser, kita ada terjumpa gerai mamak ni. Di sampel lah ni macam apa food truck mamak ni. Jadi kita cubalah makan. Kebetulan lapar sikit ni. Nak minum makan cendol sini. Okay, ni lah kita nak try mi tiaw mamak di jalan ni. Sedap kot. Bismillah. Boleh dah. Mata goyang. Okey. Ni satu tempat menarik di Bukit Fraser. Kita tengok ada apa ni. Okey, sini macam ada info sikit. Suhu 18.8 darjah.
The Gentry. Tempat apa ni? Tempat minum-minum. Bukan Islam kot. Oh, ada makan macam Muslim. Kelab golf, Bukit Fraser. Oh, belakang tu apa, padang golf? Ya. Ini adalah untuk satu papan tanda cara ataupun untuk panduan pada pengunjung-pengunjung dari 1 sampai 12 demi untuk memelihara sekitaran yang segar sini supaya kekal, insyaAllah. Arah ke mana ni? Okey, selamat malam. Dah maghrib lah sekarang ni. Sampai alhamdulillah. Okey, belakang saya ni adalah Balai Polis Bukit Fraser yang dikatakan telah dibina pada 1919. Jadi dikatakan balai polis tertua di Malaysia. InsyaAllah. Jadi bangunannya masih kekal lagi cantik dan terpelihara. Dan di sebelah depan saya ni adalah klinik kesihatan dan juga dulu adalah hospital bagi penduduk sini. Jadi di atas sana masih ada lagi kediaman-kediaman yang masih kekal di sini. Dan ada hotel-hotel baru di sini atas balai polis ni. Okey, masih menarik lagi. Okey, tak lupa juga di sebelah ni adalah pejabat pos dan juga pejabat pos yang antara yang tertua di Malaysia. Dah.